So hi guys, ni dekat Genting. Kita orang pergi Genting hari tu. Okay, tiba-tiba dah sampai. Lepas tu kita orang jalan-jalan. Lepas tu naik kabel car. Lepas tu tertutup. Lepas tu kita orang duduklah dalam kabel car tu kan. Sampai atas. Tengok. Cuba-cuba untuk menghayati apa yang ada di dalam kabel car. Lepas tu kita orang teruskan menghayati lah. Sambil Ainas ni dia sibuk main phone. Lepas tu takut. Okay, lepas tu masih menghayati. Lepas tu sampai atas. Lepas tu kita orang pun masuk pukul 10. Lepas tu saya lah jaga semua tiket untuk Ainas sebab dia tak boleh. Lepas tu kita orang jalan lagi. Jalan tengoklah. Weh, laju tu. Cubalah tengok je. Ya, Ainas. Laju betul. Nak laju-laju. Unicorn Mira. Unicorn. Mana? Kat sini dia nak cakap aku unicorn. Aku macam tak faham. Dekat sini cubaan untuk menghayati teknik. So, kita dah masuk. Kita orang dah naik satu roller coaster. Sini dah naik second roller coaster. So aku macam aku nak terbang. Saya perempuan yang penat. Aku tak habis ikut kau dulu. Okay. Okay, how was your first ride? Pastilah. Orang Sebab dia macam tak ada safety close suka. Aku suka. Tak ada kira kat side. Suka. Apa-apa pun jalan tengok depan. Weh, ride ni sumpah aku suka gila sebab dia boleh pusing 360 dan aku yang pusing kerja Ainas ni sebab aku suka tengok dia merana. Aku suka. Dia memang tak suka tengok aku perasan. Dah naik 4 ride. 3 semua aku suka sebab macam nak terbang. Kau paling suka yang mana? Saya suka yang first sambal glider sebab bawah tak ada apa-apa. Lagi? Tapi ada orang tak suka. And how they see the world. Stay back, okay? Ini ride Infinity apa tau tapi macam cerita gila alien tu kan. Dia duduk je tapi dia best gila. Semua best gila tapi yang ni aku ni layak Ainas menyanyi. Tapi ride ni best lah. So, macam walaupun beratur sejam setengah tapi best. Lah tiba hujan. We our zoo. Kita menikmati kitchen sebab kita orang dah ride banyak. Kita orang nak naik ni sebenarnya. Tapi keluar je daripada hujan. Apa nama benda ni? Aero Independence Day apa tak tahulah. Independence Day tu Hari Merdeka. Aku tengok lah dia ni. Apa ni? Dia cakap apa ni? Aero Independence tu. Nak pergi belah sini. Hujan. Fuller. Mestilah akan ada part yang aku pula yang berangan. Tapi lihatlah aku suka hijau. Tengok semua benda pun aku suka hijau. Duduk dengan hijau pun aku suka. Aku happy. Aku memang suka hijau. Sebab kita orang booking awal sangat. So sekarang ni kita orang tunggu nak masuk. So kita orang booking pukul 2, sekarang pukul 1. Saya dah lapar. Kita orang dah habis ride semua dah time ni. So macam masa hujan. So kita orang berjalan-jalan je. Tahu-tahu balik dah. Time kita orang turun tu hujan weh. Tapi best je sebab sejuk. Kita orang masih dalam kabel car. Macam tak tahu lah lama betul
Lepas tu lapar kan. So kita orang pergilah mi tarik pasal seni makan. Lepas tu dah habis. Bye.